Hari ni agak mencabar sikit track dia. Lepas tu ada beberapa jalan off-road. Road kali ni best sebab dia ada banyak rolling bukit. So saya memang training untuk itulah. The control for the traffic is quite good lah, and also a lot of volunteers showing the route. Okey, di Kluster Pembinaan Teknologi, kita mempamerkan produk-produk yang untuk dikomersialkan dan juga produk-produk public good untuk dipindahkan kepada golongan kasar lah. Okey, kita ada lebih kurang, currently kita ada lebih kurang 85 teknologi untuk sedia dikomersialkan dan kita ada lebih kurang dalam 143 teknologi public good yang untuk kita pindahkan secara percuma kepada golongan kasar di luar sana lah. 4 aktiviti utama lah. Satu, pameran teknologi public good. Yang kedua, kita ada pameran produk usahawan. Produk usahawan ni adalah usahawan yang dibimbing oleh MADI. Yang ketiga, kita ada demonstrasi teknologi public good yang kita pilih lah. Dan yang keempat, kita buat klinik usahawan. Jadi orang ramai ataupun usahawan yang ada masalah nak cari kursus-kursus yang di-offer oleh MADI ataupun nak jadi usahawan MADI, di sinilah klinik usahawan. Okey, di bawah agriculture kita mempunyai pelbagai aktiviti. Salah satunya adalah pertunjukan fashion show, wall making, batik painting dan juga kita ada sekarang sedang berlangsung adalah wayang kulit. Bila nampak kid attraction ni pasal kita buat budak kan. Jadi budak seronok, kita okey lah, enjoy lah. Ini peluang dia pertama kali dia dapat tengok kan budaya daripada negeri lain. Kita duduk Kelang, kita tak pernah tengok wayang kulit. Sepanjang cuti sekolah ini, ibu bapa bawa anak-anak ramai-ramai banyak-banyak datang Shortech MADI pada tahun 2025. Okey, adik happy? Happy! Nak datang lagi?